Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast bersama dengan aku Haziq Muhammad. Aku kepala. Yeah, so let's roll in. Cakap Banyak Podcast. Okey, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam episod yang aku tak ingat episod yang keberapa. Aku tak ingat dah episod keberapa. So, hari ni aku bersama dengan Pala. Yes. Ah, Aku dah lama nak datang sini. dah tak sabar. Dia banyak kali dia mengayu dekat aku. Dia kata, Ustaz bila nak jumpa aku Ustaz? Dia kata. Tapi hari ni finally aku dapat jemput dia. Dia bertuah sebab dia dapat set up aku yang baru dengan aku punya sound yang better lah. Tak better lah aku Ha, rasa. Yang dengan Abot episod lepas macam Macam dia macam tak apa-apa dengar macam sebab tu. bila Abot gelak kan. Abot gelak kan best kan. Ah, ah. Tapi dia orang tak dengar Abot gelak. Dia jadi tenggelam. Tak best tu. Nampak? Tu aku suka buat Pala kan. Tengok energy dia. Tadi lemau ni Mat. Jadi Aku bawa dia minum aku mata. sebelum gerak aku cakap, okay ni aku dah tahu nak buat apa semua. Okay. Dalam kereta aku nak relax sial. Aku nak macam tidur. Aku memang ngantuk sial. Sebab hari-hari aku kerja macam barai sial. Kita biasa lah. Sekarang ni musim susah cari kerja. Ya tu. Nak kerja mahal. Kerja kena macam hamba lah. Hamba lah. Susah. Kerja kena macam lembu lah. Ya tu. Kalau korang yang baru tengok aku punya podcast, yang korang tak kenal kepala, korang jangan pelik kenapa orang panggil dia Pala. Sendiri boleh faham. Sendiri boleh faham. So, banyak benda yang kita nak tanya dekat Pala. Walaupun benda last minute aku fikir. So, aku fikir macam nak jemput Pala setup baru ni kita jemput Pala pun selesa juga. Sebab aku nak jemput dia dalam setup yang selesa. Aku sendiri selesa nak borak dengan dia. So, kalau dia borak macam pacai ke, aku tak baran sangat lah. Okay, so Pala aku nak tanya lah. Okay. Aku kenal kepala ni dalam silat. Ah, Aku kenal dia dalam silat. So, aku nak ambil kesempatan nak okay. tanya. Setiap orang silat, mesti aku jemput dia, mesti aku tanya dia pengalaman silat. Okay. So, macam mana kau boleh mula-mula Mula-mula masuk jempakkan silat diri lah. kau? Tiba-tiba main silat lah. Ah. Okay. So firstly, aku tiba-tiba masuk silat ni tragis lah. Sebab masa tu aku baru form 4. And then aku masuk sekolah teknik Melaka. So dekat sana environment dia agak tak best. Maksudnya okay, form 5 like macam senior ni macam abang-abang. So kalau kau kena nak buat, kau nak hidup, kena dengar cakap dia orang lah. Oh, Macam tu. kasar. Kasar nak secara kasar, secara fahamnya. Kau nak hidup, kau kena dengar cakap dia orang. Dia banyak ragging tau. Banyak rigging gak biasa asrama, diorang kata mostly asrama is biasa. Tapi bagi aku is biasa lah. Bully is bagus untuk aku. Tak bagus betul. Daripada form berapa kau masuk asrama? Daripada form 1? Okay. Aku sekolah teknik tu form 4, form 5 je. So Oh, kalau kau nak teknik. okay. So kalau kau nak hidup dalam tu, kau kena dengar cakap senior lah. Oh. Ah. Tak best lah. Biasa lah. Kalau dulu punya culture, sekarang kita tak tahu lah. Sekarang tak tahu lah macam mana. Tapi bagi aku macam kau nak hidup, kau kena dengar cakap senior. Senior A sampai Z semua kau kena. Macam kita kata jilat kaki dia lah. Jilat. Oh. Padahal 2 tahun ni 2 tahun je, setahun. Contoh aku dengan kawan beza setahun kan. Tapi aku kena jilat kaki kau nak dengar. Padahal setahun ni. Alah, macam form 5. Kalau daripada form 5 sampai form 1 sampai form 5, tak apalah kan. Itu faham lagi macam aku form 1, kau form 5. Okay, faham lagi. Tapi sekarang ni aku form 4, kau form 5. Okay, tak best lah. Kiranya tahun ni kau junior, tahun depan kau dah senior. Say. Apa jadah tu? Okay, so kat situ aku digelar sebagai botak. So masuk-masuk je aku botak. Ya. Menarik aku pun kau botak. Aku punya muka masa aku botak kan, dah sampai macam mana orang kata, rambut dan penampilan yang hebat kat sekolah muka aku. Aduh, botak InsyaAllah. Dia tentu ada rambut larangan, rambut yang diberikan ataupun digalakkan. Okay, rambut terlarang member aku lah, ada certain member aku. Rambut yang dibenarkan muka aku. Ini muka contoh lah. Muka contoh. Lepas tu
Okay, so kalau siapa yang kat sekolah teknik Melaka tu, kalau korang buka je buku tu, korang nampak muka aku kat situ. Oh, ada? Ada, serius. Kiranya sekolah teknik Melaka buat muka kau jadi contoh. Ha. Ya, sebab kepala dia paling menonjol. Kepala dia paling menarik untuk dibuat contoh. Itulah tu. Betul? So aku boleh predict. Ha. Mesti sebab tu kau kena bully. Dia tak ada. Bukan. Oh, tak bukan. Bukan. Tapi masa tu okey. Dia cerita dia macam agak klise ataupun tak sepatutnya aku kena bully time tu. Okay, dia ada dua sebab. Satu lagi sebab, sebab pertama, sebab pot lah. Sebab vape. Biasa lah, senior dia macam dengki sikit tau. Bila contoh junior isap-isap semua kan. Lepas tu and then diorang macam, ish, tak ada duit. So kalau tak ada duit, takkan kau nak macam, sikit, macam tak ada muka, siap berbaik kan. So dia macam, kau kena ragging ni, kan. Kau dah boleh ada barang ni. Kau dah ada barang ni, aku boleh ragging kau ni. Macam tu lah. So aku, time tu aku tak adalah ada barang tu tau. Tapi aku macam mana, di circle oleh macam budak-budak yang ada barang tu. So ada cerita dia lagi satu, aku dirampas kekasih macam tu. Oh, berebut kekasih dekat sini ya? Ya betul. Serius. Cerita dia macam, okay, aku dengan seorang hamba Allah ni, okay, perempuan ni Bagi nama, letak nama. bagi nama, kita bagi nama palsu lah. Kita bagi Alia. Alia, okay. Kau tak ada nama lain ke? Okay, Alia. Senang lah, benda senang kan. Tiba-tiba je ada. Okay, aku dengar dia Alia. Senang. Okay. So aku apa dengan Alia. So tiba-tiba Alia ni ghosting aku. So aku macam okay, aku ghosting. So aku ada bukan senior favourite, senior yang baik dengan aku. Kita letak nama Dali. Okay. Senang. Senang kan? So aku dengan si Ali ni memang rapat. Kita rapat sebab rugby. Okay. So korang yang nak tahu, sebenarnya aku tak di starting sukan oleh silat. Aku starting oleh rugby. Rugby Aku pernah keluar YouTube. Ini serius. Main rugby? Main rugby dekat peringkat Alhamdulillah dekat, main dekat sini je tapi dah international. So diorang macam ada KL Serences apa semua team lah. Okay. So time tu aku rapat dengan dia sebab rugby. And then aku dah Alia ni dia tinggal aku, ghosting aku. Okay, aku faham lah, tak apa. Alia tu sebaya kau ke senior kau? Sebaya aku. Sebaya kau? Okay. And then time tu kan PKP. So aku macam tak apa lah. Okay, naik sekolah. Si Ali ni pula try si Alia, dapat lah tu. Cakap banyak-banyak perempuan ni, kenapa nak try dia? Sedangkan kau dah tahu cerita dia kan. So aku macam okay, tak apa. And then one day aku lepak dengan geng-geng aku dalam bilik. So lepak, dia tiba-tiba datang. Okay, time tu kita orang tak ada benda yang macam nak give and take ataupun benda switch lah. Okay, contoh sekarang boleh bagi baju. Okay, aku bagi baju ke awet aku apa semua kan. Okay, time tu tak ada. Time tu ada name card. Tag nama yang dekat je. Kira sweet lah. Kira sweet lah. Bila cikgu tanya mana, hilang. Kau benda ada satu, kau ada. Siap lah. Okay, so time tu name tag dia dekat aku, name tag si Alia ni. So aku macam okay, si Ali datang lah borak-borak pasal Alia. Cakap okay, so member aku ni pun ada kelas dengan Alia. Alia dengan aku satu course. Okay, for your information, sekolah teknik ni dia course, kelas by course. So maksudnya dia ada awam, dia ada elektrik, dia ada sains pertanian dan dia ada mechanical. Tak silap, aku tak ingat lagi satu apa. So time tu dia kata dengan budak-budak kelas Alia, nanti tengok-tengokkan si Alia ni apa semua. Aku cakap apa ni? Kenapa sih? Tak boleh, dia berasa singgah. Dia lalu tapi dia tak nak keluar. Kau hajar. So dia macam lepas tu dia minta nanti si Alia. Aku bagi lah, aku buat bodoh, aku bagi. And then next week tu ke aku tak ingat. Aku time tu nak pukul orang. Kenapa nak pukul? Okay, cerita dia. Okay, pot ni dalam sekolah dia macam barang limited. Okay. So ada budak ni baru transfer masuk sekolah kita orang. And then dia macam, weh Mat,
aku nak sikit. So aku cakap, pahal lah budak ni kan. Kau baru datang, kau borak alu apa semua tak ada Datang-datang datang. pau. Datang-datang pau, borak-borak sekejap gerak. Senior ke sebaya? Sebaya. Oh, mana boleh. Mana boleh kan. So aku macam, sial budak ni. So aku macam, time tu kan member aku semua, aku cakap, Mike, jom kita settle budak ni. Malam ni aku cakap itu. So aku cakap, jom lah kita settle budak ni malam ni. Diorang kata okey. So satu batch Form 4 time tu berkumpul kat dalam satu bilik. Serius aku pun tak sangka lah benda ni akan terjadi. Tapi engkau kepala dia. aku yang membuatkan benda tu. Okey. So yang fight tu bukan aku lah. Aku duduk tepi nak kau. Kira tapi standard umur tu memang kita mencari hiburan kan. Itu je hiburan kat situ. So macam time tu tengah ramai-ramai apa semua kan. So ada satu budak ni nama sebenar Juk. Orang panggil dia Juk. Bukan nama sebenar ke nama sebenar? Nama panggilan lah. Okey. Juk. So si Juk ni dia paling macam mana tak masuk lah. Tiba-tiba budak tu dah masuk. Budak tu tunggu kat tengah-tengah. Bayangkan katil keliling, katil tu penuh. Asal? Katil satu batch dah duduk. Kau bayangkan lah. Bilik adalah besar tapi luas. Okay, so kumpul satu batch dalam tu. Budak tu dah duduk tengah-tengah. Juk datang, buka pintu, tutup, boom, kena. Budak tu terduduk, terbaik. Aku tak faham kenapa Juk tiba-tiba datang lagi. Sebab Juk dah tahu malam dia kena panggil sebab apa budak tu. So Juk kira Juk tu dah lock lah. Dah lock lah. Sial, aku nak masuk, aku nak tunjuk pailang. So Juk ni satu batch dengan aku kan. Okay, so dia masuk, budak tu terbaik. Okay, aku macam best lah. Dah start lah. Dah start hiburan lah. Dah start hiburan. Lepas tu budak-budak ajak borak. And then ada satu. Dah bagi ajak borak. Serius. Tapi benda tak settle lagi. Benda tak settle. Time diorang settle tu dengan cara borak. Kiranya dia bagi satu, tak ada balas balik lah. Tak ada balas balik. Itu lah tu. So okay, and then ada seorang budak ni, dia connection dengan Form 5 very powerful lah. Ya. Serius. Mesti dia jokok. Dia seluduk barang. Biasa orang macam tu dapat. Dia seluduk barang apa semua kan. So tapi dia orang kaya. Selalunya orang kaya memang macam tu lah. So dia panggil aku keluar, cakap, apa pasal ni? Senior panggil. Aku time tu biasa junior ingatkan basuh kain, buat Maggi kan. Okay, aku macam relati naik kan. Yang kes pukul ramai-ramai tadi semua Form 4. Form 4 saja. Yang kena pukul pun Form 4. Yes. Tak terlibat senior lah. Yes, tak terlibat senior. Satu blok ke senior? Ke lain? Okay, blok senior dengan blok junior berbeza. Okay, time tu memang fully satu blok tu berkumpul kat situ. Kau rasa macam gepas ya. Okay, so aku macam kita pergi lah. Pergi naik. Aku rasa tak sedar hati. Dah sampai dia tingkat 2. Form 5 ada 4 tingkat. So aku naik sampai tingkat 2. So aku pergi. Aku lalu je aku macam tak sedar hati lah. Pasal lah aku cakap macam tu. Lalu tengok member aku orang dah mata berair. Alamak. Aku cakap sial lah. Kau dah rasa macam ada something wrong kan? Something wrong lah. Ada fishy lah. Ada fishy lah kat situ. Bau ikan. Aku dah terpanjat, aku dah terkena umpan ni kan. Tapi tak apa lah, aku buat bodoh ni. So diorang so buat, okay, tak tahu lah cerita ni sama ataupun tak. Kau pernah tengok cerita High Council kan? High Council. Ada orang kata seakan-akan dengan High Council. Okay. Okay. So aku masuk, bilik tu gelap. Ui, damn. Bilik tu macam, kau tahu lah zaman tu lampu tom yam. Ya, dia lampu nyala sikit je. Okay, so time tu lampu tom yam diorang akan balut dengan kertas warna. Yes. Okay. So aku masuk, aku tengok, syok lah time ni kan. Aku gerak badan pergi. So diorang buat jet stern. Oi, shit man. Sebiji. Ya. High Council lah. High Council. Masa punya style lah. Okay, pasal? Shout out to High Council So okay, so time tu jet stern lah. Setengah jam siap. Oh shit man. Jet stern setengah jam. Nangis kira berair lah. Aku tak chill. Time tu memang lutut goyang lah siap. Tapi chill lah. Kau tak rasa baran tu?
Aku Sebab rasa bagi aku kalau yang beza setahun ni, ha? dia saya macam ada ego. Saya macam sial Okey. setahun je kot. Okey, time tu aku masuk situ, tak nak bermusuh. Aku jenis macam aku tak suka bermusuh, aku tak suka macam ni. Layan ya. Layan je. Okey okey Okey. okey. So, aku layan Jetstar. Lepas tu ada satu senior. Mana si skinhead ni? Botak. Ha. Mana si skinhead ni kan? Ah, Pusing je dia pandang nampak aku. oi Cakap, ni syah. ah. Kau popular ke apa kat dalam tu? Aku tak tahu lah. Kira unik ah. Unik lah sebab aku Ah, botak. Seorang ni ah. botak kan. Then, orang Jetstar, kau tak boleh bengkokkan badan. Kira kena Tengah. sarap. Ui Tengah syah lah. sini. Betul Ya. motor ah. Macam kau bawa motor. Ui syallah. Bengkok je sikit. Tangan ni datang kat belakang. Pam. Ui pedih sial. Pakai Gila. baju tak? Oi. Eh. Itu sakit. Itu sakit. Okay. Time tu, aku dah nampak tangan dia angkat je. Aku terus aku tegak. So, aku tak berapa ingat lah cerita tu. Tapi, ada satu senior aku, dia lagi tak masuk air. Dia lagi macam, okay, dia nampak kan. Dia nampak aku, dia geram tau. Dia buka Kira luka. dia paling straight lah. Dia paling macam sial lah budak ni kan. Okay, dia dah buka luka. Aku cakap, apa dia nak buat ni kan? Dia ambil kasut bola. Ui kimak. Ah, Kau dah terbayang dia punya rasa sakit tu. tak ada. Time tu aku cakap, time dia ambil kasut bola tu. Okay, aku Jetstar kat sini, local dia kat belakang. Oh. So aku cakap, apa dia nak buat ni kan? Aku ingat dia nak, Kira sini tengah ramai kat sekeliling kau. ya. Kau Satu, seorang apa? seorang. Yang Wah. budak-budak member aku 2 orang tu, dia dah caw. Dia dah kena tadi. Dia dah kena, dia dah caw. So dia dah caw, dia dah hilang. Hmm. Cakap sial lah, dia nak buat apa ni kan? Dia pakai kasut. Bakar. Pakai. Uish. Dia pakai kasut, kau tahu dia buat apa? Okay, Jetstar. Tahu tak? Kita ambil contoh Mamu. Mamu kan. Badan sebesar Mamu. Kiwak. Aku keding dia je time tu. Kiwak. Ya, okey. Kau nak tahu dia buat apa? Dia tapak kat dada aku pakai kasut bola. Depan-depan je ni. Ha. Kau tengah tegak je ni. Ya. Kiwak. Aku terduduk. Aku terbaring. Kat luka. Terus brah. Situ. Dia kata, aku kira sampai 3 je. Kau tak bangun, kau lagi kena teruk kat bawah. Aku terbangun. Aku dengar 1, 2, aku terbangun. Terbangun. Jetstar lagi. Jetstar. Kau tak ada rasa macam nak melawan dia? Tak ada. Time tu, aku rasa macam, Ke sebab kau punya penampilan yang kecil? tu mungkin lah kecil. Kau Sebab rasa macam kalau aku lawan pun mampu lah. sebab ramai. Ya. Okey. So, aku dah bangun. Lepas tu dia macam, dia bagi lagi sekali, aku terbaring. Okey, dah. Buka kasut. Time tu rumble. Aduh, ramai-ramai? 20 orang. Duk. Macam mana kau boleh hidup lagi? Patut dah meninggal tu. 20 orang. 20 orang. Tapi mesti kau tak boleh brain aku buat apa time tu. Aku diam lah, aku elak. Kira dia cakap, Tak, serius. Aku elak. elak macam mana? Aku tahan, aku elak. Tolak sikit. Tolak, tahan, elak, apa semua. Aku dah terbaring. Okey, aku terbaring. Aku kira sampai 3 je. Kau tak bangun, kau sakit. 1, 2, aku terbangun. Kena lagi. Tap. Baru dia ajak selotok. Kiwak. Kiranya memang kau ada buat hal time tu. Okey, yang macam aku cakap tadi tu lah. Yang kes sebelum time kau kat dom. Kat dom tak ada. Tak, yang kiranya diorang pukul kau sebab yang kes tadi. Tak. Kes lain. Kes 2 tu. Si Alia. Pot. 2 benda tu je. Okey, yang pot tu aku skip sikit sebelum tu. Rewind. Okey, sorry. Sial. Okey, kita orang kena panggil satu macam roll call. Roll call bodoh-bodoh je lah. Macam senior dengan junior kan. Okey, roll call. Siapa ada bawa pot? Dia tanya. Tak bangun. Aku tahu siapa bawa. Bangun sakit. Aku macam sial. Itu yang tak best tu. Itu tak best. Dia sebenarnya ayat senior ni, dia tak, walaupun dia tak tahu, dia nak bagi budak-budak takut, dia akan macam tu. Dia pancing je. Jadi sini kena pandai pancing. So aku macam sial lah. Time tu aku bawa. Dan time tu aku bawa tak nak kat hangit dah. So aku macam bangun lah.
bangun. So aku bangun, member aku cakap, sial lah dia bawa. Member kau? Dia cakap, sial lah dia bawa. Siapa? Masa aku bangun tu, aku tak sangka dia akan bawa. So aku bangun, dia baru bangun, aku cakap, sial man, kau bawa. Aku cakap, sial Okay. lah. So masa tu, dia bangun. Okay, dia dah asingkan. Okay, budak ni bawa pot, budak ni tak bawa pot dan tak isap pot. So bawa pot mesti tentu isap ni kan. Okay, dia bawa, dia tak bawa. Okay. Sebelum tu juga aku kena dengan ramai-ramai. Kena ramai-ramai, okay. Diorang akan tolak katil ke tepi, panggil yang isap pot tu masuk naik atas. Kena juga tu. Kena juga. Iwak. Aku ingat dah settle lah tu. Aku cakap, yes, dah lepas. Tak, kau kena pukul tu sebelum ke? Yang kau, kena, sebelum kau kena pukul ramai-ramai yang tadi tu? Okay, yang rumble tu, selepas aku kena pukul dengan best aku. Maksudnya, Kena pukul dengan best? tak, maksud aku, kan yang dia dah asingkan budak pot semua kan. Okay. Yang dia dah asingkan tu, lepas tu kita orang kena ramai-ramai, tu kejadian sebelum aku kena rumble 20 orang. Okay. So, kena. Yang tu kena cakap, dah habis lah. Cakap, best lah. Okay, dah habis lah. Bodoh ni semua lah aku cakap macam tu kan. Okay, aku buat bodoh, gerak. And then aku cerita balik dekat yang rumble tu. Okay, dia dah pukul aku 20 orang. Ni keadaan satu malam ke ataupun minggu yang sama ke? Aku rasa minggu yang sama mungkin ataupun minggu depannya. Oh, okay. Dalam waktu yang tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat. So minggu depannya aku dia kena rumble. Okay, dia suruh tahu. Cakap aku suka orang yang borak dengan aku time tu. Maksudnya aku suka, maksudnya cara dia bagus. Dia pukul kau? Dia tak pukul. Dia tak pukul. Tapi dia stop. Dia stop pula. Dia talk dengan kau. Dia talk dengan aku time tu. Okay, dia cakap, Mat semua okay. Let tepi up. Dia panggil aku. Okay, borak. So dia kata lah, macam mana kau boleh ni kan. Dia cerita lah. Aku talk dengan dia semua, talk borak. Okay, dah settle. So dia kata dengan aku, yang si Ali ni, okay, ni yang Mamat talk dengan aku. Si Ali duduk belakang Mamat talk tu je. Oh, okay. Kiranya yang ada problem, yang sauk kau punya ex lah. Tapi dia involve pun dalam tu. Tapi time rumble dia ada. Dia ada. Semak kan. Okay, so aku pun macam, okay, apa lah. Okay, dia cakap aku macam ni. Okay, kita rumble lagi sekali. So kita baru buy one. Sorry. Mamat yang talk dengan kau tadi, dia talk apa? Talk dia nak benda tu clear. Apa yang terjadi. Dia rumble dulu baru. Tu yang aku cakap, apa siap. Okay, so aku macam macam mana cakap. Dah aku cakap, tak boleh, aku penat. Aku sakit. Maksud yang tu. Kau cakap dengan dia? Aku cakap dengan Mamat yang talk dengan aku lah. Aku cakap, aku tak larat. Terus buy one je. Aku cakap macam tu. Kau nak buy one? Daripada kau kena rumble lagi sekali. Kena bantai ramai. Baik kau boleh melawan. Dia ada dua option. Okay, satu rumble dan buy one. Okay. Takkan kau nak tahan badan kau lagi sakit. And then kau nak buy buy one. Okay, tu yang cakap. Kiranya kau nak buy one terus. Buy one terus, tak payah ni. Okay, kau dah tahu aku buy one dengan siapa. Ada seorang brother ni, nama sama dengan aku, Sami juga. Tiba-tiba datang out of nowhere. Datang keluar. Dia tak ada rumble kau? Dia tak ada. Keluar. Kira pandai sini dia dah set up orang tu untuk pukul kau. Dia keluar. Kat dia. Cakap, aku cakap, sial lah. Dia kira dia keluar, dia macam, aku nak boleh tak? Macam tu. InsyaAllah. Badan besar? Badan, okay, kita ambil contoh sebagai macam robot. Badan besar robot, tapi berisi lagi sikit. Oh shit man. Time tu kau keding sini? Lebih kurang macam ni. Memang time tu kalau kau kata kepala aku besar, ya betul. Tapi sekarang nampak berisi sikit lah. Sekarang dah boleh suit sikit dengan kepala kau. Dulu memang besar. Kepala besar, badan kecil. Badan kecil, ya betul. Macam kartun lah ni. So, aku pun macam, okay. Nak buy one lah, okay. And then time tu, macam main silat tau. 1, 2, okay, mula. Macam main silat. Sedia? Mulai.
Ada wasit. Ada wasit tengah. Tapi dia punya wasit belah tu naik atas katil. So aku macam, okey lah. Lepas tu masa tu tengah fight, aku biasa badan sakit, kena pukulan. Aku relax jap. Dia main muka tak? Dia muka dengan kemaluan dia tak main. Okay. Sparring asrama. Sparring asrama. Basic sparring asrama. So, aku macam, time tu aku pun nak ready. Mamat tu dah ulu bahu sini. Dia suruh aku tumbuk dulu. Kira Serius? nak jual beli. Dia dah jual beli. Aduh. Aku tak suka saya tu. Dia macam ni. Macam ni lah. Dia ulu-ulu. Buang angkat. Kena cakap, gimak ini aku tak boleh duduk diam. Takkan aku nak tada lagi kan. Aku bangun pukul dia balik. Member yang kat sorakan luar tu, weh dia lawan. Takkan aku tak nak lawan sial, 1 lawan 1. Kalau dia lawan 1 pun aku boleh lawan lagi. Tapi ni 20 lawan 1, macam mana aku tak lawan sial. So aku macam lawan. So lawan. Aku terbalik kat loka, bunyi tapak lagi, pam. Sini tu tolak. Mana boleh, kau relax lah, tunggu dia bangun. Okay, bangun, switch place. Kiranya dah kat bawah dia nak Dia mana boleh. Tak boleh. Lepas tu aku bangun, switch place tau. Maksudnya mula kita fight macam ni, and then kita orang, aku dah jatuh kat sini, so Okay. So aku jatuh lagi. Tapi kaki aku rasa macam tak sedap. Aku tengok jari kaki aku, asal macam lain lah. Patah. Tak, dislocate. Aduh. Kau tak rasa pedih lagi tu? Time tu rasa kebas. Ya, adrenalin. Aku cakap, apa kan? Lepas tu time tu aku terduduk sebelah sini aku yang tengah berdiri. So aku cakap, Ma, tengok kaki aku ni kan, balik ke? Tengok, sial lain. Kaki dia tulang balik, semua hilang. Takut lah. Takut ni pasal semua hilang. Belum pensan lagi. Belum pensan lagi. So aku time tu pun BKP. So aku macam Dislocate apa yang dislocate? Aku dislocate kat sini. Kira je jari kau Jari aku terkeluar. Oh shit. Memang nampak pelik lah. Memang okay, ni sini dia ke kiri. Kiranya memang Aduh. Okay, time tu tak bawa pergi hospital, tak apa. Malam tu diorang panggil siapa yang pandai urut. Tapi sini kau still Diorang yang tanggungjawab kan. Okay. So diorang panggil member aku yang kena COVID tu naik atas. Ni bang aku tak boleh buat. Dia cakap macam tu. Member kau kena COVID? Dia quarantine. Dia kat bawah, kita naik atas, naik. Salah. Aku tak boleh buat lah. Okay. So aku tak tahu lah siapa yang buat time tu. Dia kata, botak kau tahan sikit Pasal lah ni. Tak boleh bro, aku dah melalak tau. Aku dah menangis. Lepas tu dia kata, sakit mat? Sakit tu. Tulang. Aku tak boleh brain sekarang ni. Siapa yang dislocate kat jari, Aduh. boleh hidup balik. Ni macam mana korang boleh buat tu? Aku sakit memang respect siap. Tu try lah. Dia buat tau. Okay, time tu aku dah menangis. Aku dah, sakit siap, sakit. Ilu. Lepas tu dia ambil kain. Tak tahu lah baju daripada mana dia ambil. Dia tutup mulut aku. Gigit. Botak kau tahan tau. Nak menjijit. Tapi kita orang tahan ni. Macam apa? Tak siap. Sakit siap. Ya. Lepas tu aku kau tak ada macam tak ada. Lepas tu kita dah tone down tu lah. Dia lepas tu tone down tu sebab apa? Kau dah penat. And then kau punya jari kaki dah dislocate. Dengan kena rumble lagi. Lepas tu tak apa botak kau lepak sini. Tak nak. Aku cakap tak nak. Aku nak duduk bawah. Aku nak duduk bilik aku. Nak rehat dalam bilik aku. Okay. Tak boleh. Besok ada duha. Solat duha. So tak nak. Aku nak duduk kat dalam bilik ada duha maksudnya? Solat duha ramai-ramai kat atas? Solat duha ramai-ramai kat bawah. Dekat asrama. Aku tak nak. Aku cakap aku tak nak. Aku nak turun. Aku nak tidur. Okay, diorang papa. Dua orang papa turun dari belakang pergi bilik aku. And then time tu buka je pintu, member aku acah-acah semua tidur. Acah-acah sebab sini masuk. Panggil seorang. Aku ingat lagi nama dia sampai sekarang. Pong. Botak sekarang ni tengah tak okey. Aku nak kau jaga dia. Besok jangan bagi dia turun duha. Sebab
Sebab aku tengah sakit. Kiranya Tak nak nampak sangat aku ah, kena pukul. kiranya kalau duha tu ada warden. Mungkin Ada ada wadah, aku cikgu tak macam ingat. tu lah. So, diorang dah settle. Budak tu sini dah macam, apa? Okey apa tak? Sakit babi aku cakap. Aku cakap sakit ya. Time tu aku haus. Ah. Time tu aku haus. Kau Mm-mm. tahu diorang togak ke kau air apa? Bukan mineral yang besar yang 1 liter tak? Yang macam ni. Galen anjing. Betul. Okay. Aku tengah baring. Sial lah gua. Aku cakap macam tu kan. So besoknya Jub tu walaupun dia tak, time tu dia tak waras. Dia pukul-pukul orang. Dia Jub ni budak yang bermasalah juga kat sekolah. Dia ada masalah mental. Aku tak tahu lah tapi dia kelas tak datang. Dia time tu sama sayang-sayang dengan aku. Tapi Jub aku ni yang panggil kau tadi daripada bilik tu kan? tak, tu lain. Betul orang lain yang panggil. Lain yang panggil. Okay, So, pasal? besok tu aku call abang aku yang sulung. Oh, okay. Time tu aku call bini dia. Aku tak berani call dia. Call bini dia. Cakap, Kak, orang kena pukul. Cik je tu, Kak. Kau bagi tahu. Bagi tahu je. Sebab aku berani dengar kak ipar aku. Tak, kau tak takut macam dia datang Dia datang relax macam dulu Mat. Belum Oh, pergi. lupa ni. Belum pergi. Okay. Betul? Okay. So, aku beritahu Kak, orang kena pukul. Time tu pula dia loudspeaker lah. Allah, aduh, sebelah abang kau. Sebelah abang aku. Kau tak nak beritahu abang kau. Aku tak nak beritahu dia. Berapa orang pukul kau? Dia tanya aku macam tu. Berapa orang pukul kau? Tak tahu lah. Ramai. Kat 20 orang ada. Hah? 20? Kau sabar je. Dia cakap tu. Kau sabar je. Time tu bapak aku dah boleh faham. Tu direct pergi Melaka. Bapak sampai ke family lah. Ya. Ui, Bapak shit, aku man. datang. Abang aku nombor 2 yang bawa Grab. Tiba-tiba dah sampai sekolah. Ui. Ya, time tu kecoh. Seriously, time tu kecoh. Kira family kau mengamuk lah. Ya, tak serius. Benda tu time tu kecoh babi je. Okay. So, okay, kita orang blok senior, bawah tu bilik warden. Bilik warden, tegak je. Ada pintu yang menghalang untuk macam family masuk ke apa kan. So, aku time tu kau tahu tak family kau semua dah. aku tak tahu. Yang kau tahu kantoi dengan abang kau. Kantoi dengan abang aku. Okay, time tu ada 2 senior yang baik. Aku ingat dia sampai sekarang. Diorang panggil Imam dengan Bilal. So, diorang memang baik lah. memang baik lah kan. So, Imam dengan Bilal ni papa aku mula nak pergi ke pintu depan. Tak jadi. Pergi bilik warden. Yang jaga bilik warden time tu, yang warden aku, cikgu sejarah aku. Yang benci aku. Memang tak bagi masuk. Tak ada bagi masuk. Bagi. Tapi time tu dia nak aku bercerita. Dan sampai dia rekod telefon. Okay, di sini. Okay, Sami, awak cerita. Dia macam ni. Okay, aku cerita macam tak selesa lah siap. Yelah macam, insyaAllah. So, time tu, tengok je kat luar. Abang aku yang sulung. Alung lah. Si Alung ni dam je. Adik aku kat dalam tu semua. Bising. Dia marah siapa? Dia marah. Warden tu dia nak bawa aku pergi hospital. Tapi sekolah hold. Sekolah tak nak bagi. Sebab? Time tu aku tak tahu. Okay. Tapi time tu aku respect gila dengan abang aku nombor 2, si Angah. Dia sampai kat long. Relax. Dia naik atas. Abang kau? Okay, dia naik atas. Dia cari, dia jumpa seorang budak form 5. Aku nak cari budak yang pukul adik aku malam. Aku nak semua beratur kat luar. Lepas tu tahu-tahu semua keluar beratur. Damn, abang kau aturkan semua. Diorang beratur sendiri. So aku macam damn, man. Lepas tu ada abang naik. kau yang mana Angah? Angah. Yang Arab. Shout out to Arab. Yang handsome. Abang kau handsome. So warden naik. Warden suruh abang aku turun. And then time tu kecoh siap. Kiranya warden tu macam relax. So warden kan sekolah asrama apa-apa pun ada warden yang berdekatan kan. Ada penyelia. Ada rumah dalam sekolah orang kata kan. Quarters. So diorang daripada rumah terus pergi ke asrama sebabkan hal tu. Ramai-ramai cikgu? Yang ada kat situ lah. Okay. Datang terus.
Kenapa ni cik? Sabar ni kan. Heeh. Lepas tu sekarang ni aku nak bawa adik aku pergi hospital je. Tu je dia cakap. Siapa yang cakap? Angah. Angah. Tak ingat Angah atau Walung. Aku nak bawa adik aku pergi hospital. Mm-mm. So aku macam aku macam lemah. Mm-mm. And gentle lah aku cakap time tu. Kalau korang jadi mangsa bully, tipu lah kalau tak ada mental. Sakit semua Ya, tipu ya lah. betul. Itu rasa itu report tu. Kalau tak report dia jadi macam insyaallah. Benda tu gangguan tau sebenarnya. Betul. Dia sampai ke tua sebenarnya benda Sampai tu kan tu. boleh So bawa. tu aku keluar je pergi hospital, check semua Teruk okey. gila kau kena bantai tu. Yang kau Aku rasa. ada keluar berita sebenarnya. Ya. Ah, Sebab tu. ah. Kiwas. Ya. Aku ada. Ya. Ya. Kiwas. Ya. Si baik aku bawa pala dan bawa kasih. Aku boleh bagi bukti. Ya. Ais. Case bully. Tapi tak apa, kita dah jejaskan. Tapi tak payah Ah. keluar berita pun dah keluar nama sekolah. Ha. Ui, damn. Boleh masuk berita. Kau tahu lah cerita ni. Yep. Kiwais. Tapi memang fully memang nampak badan aku. Kita buka. Okey. Angkara rokok elektronik, pelajar sekolah teknik jadi lauk dibuli sini. Tak. Ui, ni badan kau ni. Ui, Ha. teruk sial. Kau punya cerita. Aha. Kau punya cerita. Macam kau punya senior semua macam relax-relax je tau. Dia relax. Kiwais. Tapi ni teruk sial. Ya. Ni bentuk belakang kau pakai hanger. Ingat. Ada bentuk ada corak hanger sial kat belakang. Kau dapat dia tapak tangan kan? Oh. Nanti aku Dah nak. dua kes. 2 kes? Tak. 2 tempat berita. Dia bully senior kerana berebut pelajar. Oh, dua-dua masuk berita. Dua-dua cerita. So orang macam Ni alah. libat polis lah. Polis. Kira kau pergi balai polis. Cerita sebelum kau pergi balai polis. Okay, dah settle. Aku dah pergi ni. Apa semua. Lepas tu kita orang pergi. Besok tu polis panggil. Bagi keterangan. Aku bagi. And then 20 budak tu semua. Sebelum pergi polis, sekolah dulu. Diorang buat Google Meet. Sebab PKP kan. So diorang buat Google Meet. Okay. Sini-sini. Awak maafkan tak? Maaf aku. Aku maafkan je. Kau relax je lah. Aku relax je. Sebab benda dah jadi kan. Kalau kau tak nak maafkan, buat apa siap? Apa je boleh jadi. Apa je boleh buat tau. Boleh dapat duit? Tak ada. Tak ada. Sawaskan duit je. Betul. So maafkan je. Lepas tu tapi time tu aku tenang. Mental semua down teruk lah. Okay, time tu diorang ada meeting dengan family. Maksudnya macam panggil family mangsa, mak bapak mangsa dan mak bapak yang buat. Maksudnya budak-budak tu semua 20 orang tu mak bapak semua pergi meeting. So aku pergi. Aku masuk meeting tu, bapak aku masuk. Aku tak tahu apa jadi kat dalam. Lepas tu tahu bapak aku keluar. Diorang semua kejar bapak aku. Siapa yang kejar? Family budak-budak yang pukul aku tu kejar. Meeting time tu dekat ni lah, bukan dalam Google Meet lah. Okay, dah habis Google Meet. Aku pergi dekat yang tu. Yang polis tu dia macam agak, aku tak ingat sangat pasal polis tu. Tapi ada satu budak tak nak mengaku dia salah. Okay. Sampai teruk lah dia masuk dalam semua kan. Kira benda tu jadi lama sebab budak tu lah. Okay. So mak bapak budak tu macam nak ambil hati lah. Cakap nak makan apa. Ramai-ramai pergi bapak kau sebab tu. Antara masa kat balai polis, antara 20 orang ada seorang budak kaya. Okay. Mak bapak dia seorang polis. And then mak dia jadi macam like pramugari, aku tak ingat. Tapi kerja dekat airport. So tanya, dik nak makan, nak air, apa semua kan. So aku cakap tak nak. Memang time tu memang rasa macam memaafkan orang. Tapi Kira ramai-ramai nak jaga hati kau tu. Okay. Saya macam tak nak. Direct aku cakap tak nak. So time tu kita orang dipanggil. Yang aku cakap tadi, family-family diorang dengan family aku panggil dekat ingat tempat tu. Tapi untuk sekolah-sekolah punya.
Jabat apa aku tak ingat. Macam PPD macam tu lah. Pejabat PPD. Okay, PPD. Okay, pejabat PPD Melaka. Mm-mm. Diorang kumpulkan family diorang kat situ semua. And then aku tak tahu diorang talk apa kat dalam tu. Mm-mm. Okay. And then bapak aku keluar nak pergi masuk kereta. Tak je kat belakang bapak aku keluar masuk kereta. Family diorang kejar. Sekejap. Tak ingat. Tapi diorang nak minta maaf. Minta Kejar maaf. guna kereta ke apa? Tak. Oh, dia orang macam Jalan. Yes, serius. okay. Dia kerja. Cik, minta maaf cik. Ni saya minta maaf sangat. Minta Ah. tolong tarik report polis. Oh, bapak, tentu kau tahu bapak kau buat report polis. Memang aku yang bagi keterangan kot. Oh, kira memang dah buat report polis. Dah benda ni dah jadi kes polis. Okay. 20 orang siap. Dia orang suruh tarik lah. Dia orang minta tolong cik tarik semua kan. Bapak aku dengan aku style sama. Tak apa. Terima kasih. Bapak kau buat relax lah, gerak lah. Gerak lah. Okay, start ganjit. Tapi mak tiri aku dia macam saya rasa dia ni bukan sedih. Dia cakap bapak aku ni macam sedih lah kat dalam tu. Tak tahu cerita kat dalam. Siapa mak tiri kau cakap? Mak tiri aku cakap saya rasa dia ni sedih pasal aku tak ingat sangat. Tapi dia macam cakap bapak aku ni sedih bila diorang cakap pasal aku kat dalam tu. Aku tak tahu lah pasal Kiranya bapak kau dapat tahu apa yang kau alami. apa. Dia tahu apa aku rasa time tu. So aku tak tahu. Kiranya waktu bapak kau baru keluar dari situ, yang sebelum dia dikejar tu, kat dalam tu siapa yang cerita kat bapak kau semua tu? Yang tu aku tak tahu cerita. Serius aku tak tahu keadaan dalam tu. Apa di dalam tu. Dia orang cerita kat bapak kau situasi kau waktu kena bully tu. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi aku tak tahu lah. So bila je ni tu dia aku cakap dia sedih apa semua. Aku tak ingat ayat dia sangat. Tapi dia mengatakan bapak aku sedih. Macam Allah. Aku tak tahu ayat dia nak sesuaikan untuk apa kan. Dia kata sedih. So start engage. Gerak. So dalam hati aku, kau takkan terfikir punya apa yang aku buat. Cakap bapak aku bila masa Google Meet tu, aku tengok ada yang duduk rumah kayu. Oh, iya ke? Orang susah. Memang ada orang yang senang. Tapi kita jangan pandang sana. Pandang yang orang susah. Betul. Orang senang ni dia kau petik je dapat. Tapi macam dah susah ni, dah lah susah. Betul nak pergi sekolah, nak buat hal, mak kena. Mak kena. So macam terdetik lah. Aku tak tahu lah. Aku dengan bapak aku ada benda yang sama. Aku cakap, apa kata? Dia tarik je kes polis. Tapi dia minta duit papasan seadanya. Okay. Boleh macam tu? Seadanya maksudnya tak kisahlah apa-apa. Tapi janji ada. Takkanlah kau nak bagi RM5,000 aku nak kasi mati. Kiranya nak sekadar nak bagi dia orang pelajaran lah. Jangan buat lagi lah tu je. Aku je ni memang aku memang lembut hati lah pasal benda macam tu kan. So tarik je lah macam tu. Bapak kata serius lah. Nak minta apa ni? Kisah. Bapak kau okey lah. Bapak kau okey. Betul lah? Betul. So dia tarik kes. Aku dapat RM10,000. Damn. Tapi tak banyak. Kau kira balik. Bila kau kira 20 bahagi dengan 10,000. Berapa orang? Satu orang dapat berapa ratus? 10,000 bagi 20. 20,000. Okay. Berapa? Sikit. Mungkin dalam 500. 500. Tapi berbaloi lah bagi aku tak benda tu tak berbaloi. Kalau anda kata benda tu seorang 1,000 aku macam aku dapat 20,000. Tu macam kanjur sikit Ingat dulu dia. Siut lah. Daripada kecil dah otak duit. Otak duit memang. So aku dipindahkan. Aku dipindahkan sekolah kepada sekolah biasa balik. So time sekolah biasa tu kiranya kau KV tu teknik tak lama lah. Setahun genap setahun. Kiranya tak habis lah. Tak habis lah. Tak dapat lah sijil teknik tu. Tak ada. So pindah. Aku masuk sekolah biasa. Sekolah Teluk Mas. Pindahkan sekolah teknik tu kat budak-budak tu? Gantung 2 minggu saja. Itu je? Itu je. Okay. Tak mati? Tak mati. Selagi tak mati kan? Apa tu? Biasa lah orang sekarang. Kalau selagi tak mati, selagi tu dia biasa je lah. Yang tu kau tak rasa macam macam mana trauma? Sebab kau nampak semua benda tu dekat depan mata kau. Kiranya benda tu kecil, kau alami benda tu kecil,
besar, dia jadi besar dekat depan kau tau. Okey. Faham tak? Yang Tiba-tiba ke keluar berita sampai ke polis, sampai ke okey. After benda tu jadi, aku dapat satu video member aku bagi. Satu batch aku, bahan aku. you. Ha, Kiwak. diorang kata botak baruah. Kiwais. Time tu hujan. Hujan. So diorang mandi hujan lah. Diorang nyanyi. Botak baruah, botak. Best kau. Ah, Bapak sia. ya. Patutnya dia orang lah buat. Patutnya diorang support tapi tak. Dia kata Dia botak ha. orang. Kiwais. Kau dah kena pukul 20 orang sampai ada kesan apa semua. Ah, Dia orang selalu kena ke tak? diorang ada je yang kena, ada yang tak kena. Tapi kau boleh teruk. Ha. Kau boleh teruk ah. Kau Tak rasa tahu lah, aku tak tahu sebab kau tak nampak. tak nampak diorang. Aku pun tak tahu diorang kena panggil ke apa, tak tahu. Mm. So, mental down babi time tu. Orang teruk Gila-gila lah. lah. Gila-gila lah. Kau rasa macam aduh, patut aku take report. Kau ada rasa macam tu tak? Kau tak ada rasa macam Tak ada. patutnya aku tak bagi tahu. Tak. Tak ada. Aku tak rasa menyesal pun keluar sekolah tu. Okay. Sebab time tu aku pun prestasi merosot. Aku punya Time belajar tu. teruk. Ya, lagi satu kau keluar situ dapat duit. Keluar dapat Tak duit. menyesal Tak lah. menyesal. Okay, pasal? So, aku macam alright. So, keluar. Aku masuk sekolah biasa. Okay. So, aku masuk sekolah biasa. Kita fast forward tu kita punya silat. Aku tengok. Aku selalu balik sekolah. Aku tengok ada budak-budak training kat kantin. Diorang main apa ni kan? Tengok. Main silat. Dekat sekolah biasa kau kena tak? Tak kena? Tak ada. Kau orang-orang Aku yang buat. Wah. Engkau dah kena. Engkau bagi orang lain. Tak Tak, boleh. Tak cantik. tapi aku tak pukul. Tak ada macam Macam benda lain lah. ragging biasa. Tak, aku tak lagi. Okay, sekejap. Pergi beli tu jap. Pergi Tak, beli ni. aku lagi best. Apa? Okay. Aku panggil semua budak form tu. Okay, kat sini jap. Budak form tu kat sekolah tu semua baik dengan aku. So, dia panggil, dia datang, kenapa bang? Aku nak kau collect seorang RM2. Seorang kau, satu batch kau. Okay. Time tu zaman, nak isap apa? Kau tak ada duit. Takkan kau nak minta bapak kau apa, nak duit, nak beli kan, tak ada. Dia cakap, kau minta satu budak RM2, satu batch kau. Ini collect RM2. Ya betul. Okay. Aku teringat member aku yang beritahu. Sebab time tu shout out to Mok juga. Mok member aku kat taman. So dia pernah macam nak collect duit. Dia buat cara tu. Tapi aku tak ingat berapa ringgit, berapa sen, aku tak ingat. So dia collect. Dapat duit. Aku pun buat method yang sama. Ini kau tiru lah. Tiru lah method dia. Okay. Aku buat. Lepas tu aku cakap, ni apa ni tak cukup kan? Bang, Time tu kau sekolah biasa atau sekolah apa? biasa. Aku duduk luar. Kiwais, macam mana kau boleh dapat benda macam tu? Budak asrama baik dengan aku apa? Weh, boleh. Boleh. Biasa kalau kita dengar budak asrama dia tak ada senior junior, dia macam selisih abang akak. Tak adalah sampai dapat apa semua. Tak ada. Tu korang tak tahu trik cara tu. Lain macam tu. So aku macam aku cakap tak cukup ni, baru 20 lebih. Tapi tu 40 lebih macam tu kan. So ada seorang budak datang. Cakap, bang, kat abang ada berapa? 20 lebih ni. Abang bagi saya duit tu. Bagi aku 50. Abang ambil je lah, baki pun abang ambil. Kiwais, anak orang kaya. Tahu lah. Ush lah. Tapi time tu kau baik dengan budak-budak lah. Aku baik. Aku tak ada pukul. Aku tak ada apa. Aku jadi macam chill. Kau cakap nak duit. Ambil duit. Uish, baik tak main mental lah semester. Tak main mental lah. Aku minta duit je. So aku fast forward. Aku pergi dekat time aku kenal silat. Okay. So aku sampai lupa tau. Kau nak cerita pasal silat. Sebab cerita yang kena bully tadi best ya. So time tu aku silat, time tu aku kat sekolah balik. So aku tengok budak-budak asrama. Ada budak-budak asrama yang training dekat kantin. Tengok macam menarik lah kan. Macam best lah. Macam best. So aku tengok dia training. Cakap nak join boleh? Join lah. Training. Faham. Belajar kicking semua dengan betul lah. Time tu memang masih tak tahu malu lah. Kau memang daripada kecil memang dah tak tahu malu lah. Ya, kita nak belajar tak perlu malu tu rasa. Syak. Siut lah. Aku macam pergi tanya.
Kata okay, belajar. Hmm. So time tu yang terdekat 1S ataupun Select Arcade aku tak ingat. Tu zaman arcade, zaman 1S 1S. So time tu kelas aku ingat je kelas C. Sekarang kelas D. Time tu kelas C ada belaga dengan seorang budak. So selection aku tengok macam budak ni boleh main lah. Aku dapat Belaga maksudnya macam satu kelas 2 orang. Oh, kiranya fun-fun lah dia orang. Diorang tak nak satu kelas 2 orang, diorang nak seorang. Aku ingatkan belaga ni maksudnya kau pergi dekat kelas bilik darjah. Tak. Kelas silat lah. Kelas silat. So aku time tu macam kena aku nak main ni. Berat kau berapa tu? Time tu 59, 58. Sure. Tu berat Sekarang aku yang sekarang. Sekarang 63, 62. Okey lah. Tak Masa berapa aku jauh lah. tak Tapi aku jauh. maintain lah benda tu. Growing up lah. Growing up. Pasal? So aku macam okay. Lepas tu fun facts, kat depan rumah aku ada tempat gelanggang silat. Kau baru tahu ke apa? Ke kau dah lama Tahu tapi cuma macam tak berani nak pergi kan. Okay. So time tu aku macam tak boleh. Aku pun pergi. Time tu jumpa Abah Win. Minum air. Dekat situ lah. Time tu kau duduk dekat Teluk Mas. Rumah aku dengan rumah Abah Win depan-depan je. Teluk Mas. Sekarang kau duduk Aku duduk Batu Mendam sekarang. Yang tadi Batu Mendam. Rumah kau yang kat Teluk Mas tu lah. Okay. Sebab masa aku pindah sekolah, aku duduk dengan bapak aku masa aku sekolah. Okay. So Teluk Mas. Bersihar Teluk Mas. yes. Dekat situ kau kena Persihar. Aku kenal Persihar dan tu shout out to Persihar. Yes. Gimana? So aku kenal Persihar. Aku join aku main. Tapi Abah Win dengan style dia lah. Macam tu kan. Aku training dengan dia. Training. So aku kalah awal. Time tu kau dah tahu aku fight dengan siapa? Azan. Shit man. Awal-awal ni dah jumpa. Ya. Itu Azan dah lama main silat. Azan nak kata dah lama tak lama. Tapi time tu dia kata dia baru nak start main balik. Kira dia OL kat lah. Dia OL. Tapi dia padu lah. Dia padu. Time tu dia dah padu. Dia enter aku cakap dia padu. Ya. Kena bantai lah. Kena bantai lah. Aku stres. Jadi aku cakap sial lah. So bapak Abah Win time tu dia yang bawa aku balik. So dia kata kalau kau tak belajar daripada kekalahan, macam mana kau nak naik? Betul lah. So aku macam pegang lah kata-kata tu kan. Lepas tu fast forward, kita pergi dekat Select Kebangsaan. Kau pun tak percaya, time tu aku umur 18 tahun. Kau kenal tak? Aku tak tahu kau kenal ke tak player Gayung Fatani Melaka, Hakim. Aduh, tak cam lah. Tak cam. Tapi time tu dia baru balik Sukmah. Okay. Damn. Dia semua. Kau umur 18 tahun yang tak 18, 17, okay. Yang tak orang kata sekejap Kira lewat juga lah kau start. Aku start umur 17. Kira lewat lah tu. So aku jumpa dengan Hakim. Mm-mm. Balik semua. Dan orang kata time tu dia katakan boleh lah sulit. So time tu aku fight dengan dia. Time tu tak ada scoreboard. Ya. Time zaman Yang kertas angkat sebelah. Angkat. Okay. Time tu main Grab ke? Time tu main Grab. Kira lewat juga lah kau Lewat start. juga. So time tu aku macam okay, tak apa lah. Aku fight. Tapi aku bangga kat situ sebab budak semua fight dengan aku, benda tu fight. Ya? 2-1 aku menang. Kalah. Kiranya kau upgrade dekat lah. Upgrade daripada tak ada. Aku fight dengan Azan 3-0. Tapi aku fight dengan Hakim tu 2-1. Azan semua time tu? Azan time tu 1S. Yes. Kiranya sebab time tu main scoreboard, time tu main macam kiranya kalau 2-1 kira okey ada lah. fight lah. Ada fight lah. So aku pindah ke orang kata team lain. Tukar angin lah. Time tu pula Abah Win suruh aku naik berat. Time tu aku berat D. Dia suruh aku naik E dengan pantas dalam masa seminggu. Shit. Aku itu bapak aku kata tak payahlah. Tak payah main game tu. Tak main. Tapi cerita pasal yang tadi family kau macam mana pasal silat? Ke boleh terima kan? Support?
aku rasa yang paling support time tu bapak aku je lah. Oh, Yang aku nampak bapak aku je. yang lain Yang lain ada kurang sikit. dia macam tak setuju sangat Tak lah. setuju sangat. Okay, Macam okay. kau apa silat, kau main lembik kan. Cakap. Okay. So aku Itu macam standard tu. okay. Lepas tu pergi tukar angin, kita main team lain. Main team lain. Time tu lah aku training betul-betul untuk dapatkan time tu pula ada select Sukma untuk Sukma Sarawak. Sukma Sarawak. Ah, Okay. Oh. Kau pergi Sukma Sarawak tak? tak aku tak pergi. Okay. So Sukma Sarawak aku menang. Select untuk Sukma aku menang. Masa kau dah menang select untuk Sukma? Okay. Like jap. Okay. Okay. Dia ada Sukma ni korang kena tahu kena menang medal untuk kau dapatkan tempat. Betul. Dan time tu aku main Wakil negeri? Melaka. Melaka. Ah, Ya, Sukma kan. Yes, Sukma. Ha. So aku time tu aku main Pras Sukma dekat Negeri Sembilan. Tu first game aku untuk mewakili Melaka orang kata. Perak Sukma dekat Negeri Sembilan. Aha. Oh, kiranya Perak Sukma semua negeri tapi buat selection kat Negeri Sembilan. Tak ada baru dekat tempat tu lah. Tempat court tu. Bukan Paroi. Aku tak ingat Mana? Aku tak Tampin. ingat. Nilai. Kan? Lepas tu? Okay. Aku pergi. Aku ingat ada kes orang meninggal. Oh, yang grab. Bam. Sampai kena leher. Tengkuk. Okay. Aku kat game tu. Oh, kau kat game tu. Okay. Time tu aku bawa kalah suku. Oh, damn. Okay. Game tu orang kata kelang kabut lah sikit. Okay. So Dan tu aku dah ada scoreboard eh? time tu ada scoreboard. Aku kalah dengan Penang. So tak apa lah. Okay, sebab schedule aku Poli dengan UiTM agak berbeza, agak songsang. Maksudnya time UiTM kelas, Poli cuti. Okay. Time Poli cuti, time Poli kelas, UiTM baru nak start cuti. Oh. So Kau training kat mana? aku ulang alik lah balik Melaka. Apa beza Poli dengan UiTM? Apa Okay, kena mana? Mostly budak Melaka time tu, kebanyakannya budak UiTM. Maksudnya kau training dekat tempat budak ramai UiTM training? Tak, maksud aku, kenapa aku tak dapat slot? Okay, Sebab aku macam mana nak cakap, slot tu sebab budak UiTM time tu tengah cuti. So time tu aku tengah study. So aku boleh balik time weekend je. Oh, okay. So aku susah nak fight dengan diorang kan. So time tu pula ada atlet lama datang, buat selection dalam. Siapa menang dia dapat tempat. Oh, Fight lah. susah. Aku fight dengan Aziz Aziman, kalau kau kenal. Okay. Aziz Aziman tu killer dia satu je, penumbuk. Kau kena kau sesak nafas. Ya, dia punya tangan kuat. Aku kena sekali je. Aku Kira up lah. Kira terus nampak jasad sendiri je. sikit lah. Tapi time tu benda tu aku tak tahu lah fight ke tak fight, aku tak tahu lah. Tapi time tu aku play safe. Dia datang, aku peran je apa lah. Tu je aku boleh buat. So kalau aku macam aku tak boleh go dengan Sukma ni. Aku rasa memang aku tak dapat. Aku dapat slot tu tapi aku kena turun kelas B bola daripada D Dongki. Susah. Agak jauh lah dalam 10 kilo. Kena ambil barang. Aku tak nampak macam aku sekarang lah. So aku tak pergi. Macam aku menyesal lah. Macam bestnya diorang dapat pergi semua, aku tak dapat. So time tu aku berhenti sekejap. Dan time tu aku try buat kat Poli. Aku buat Poli. Time tu lah board ada Mamu belum. Mamu lewat lah. Mamu lewat sikit. Lepas tu ada Daus. Daus tu sekarang dia dah tak main dah. Dia mungkin lah yang ada kat gambar tangkap satu. Itu Daus. Itu Daus. So time tu aku nak bawa dalam 5 orang sebenarnya. Yang pergi kau mengetuai silat Poli. Yes. Time tu buat club je. Macam nak naikkan kan. Nak naikkan nama club semua. So dinasihati oleh Cikgu Syam. Macam buat lah. Shout out to Cikgu Syam. Shout out to Cikgu Syam.
Syahadat tu Asnang. Uish. So aku buat lah. Buat. Hmm. So time tu patutnya 5 orang, 2 perempuan, Hmm. 3 lelaki. Hmm. So seorang perempuan ni dia ada sakit sawan. Aku pun tak Okay. tahu. Damn. Ha. So tak pergi lah. Perempuan tu tak pergi. Takkan yang seorang nak pergi kan. Betul? Seorang ni pun tak pergi. So aku pergi Ha. 3 orang. Aku buat daus. So time tu aku seorang je dapat medal. Kau tahu Kalau tak? kalau tak daripada poli ada budak perempuan lah. Ada. Betul? Okay. So time tu Rose tarik juga. Tahu tak aku jumpa siapa? Kelas C. Yang tu dekat Tangkak kan? Siapa? Arif. Oh shit. Arif Razali. Shout out to Arif Razali, budak Pahang. Damn, yes. So, aku jumpa dia kat semi-final. Ada Razali mak TikTok dia apa? Arif Razali lah. Dia punya adik abang Abang dia Adib. Dibo, yes. Dibo ada Dibo suruh kita jemput dia. Relax dulu Dibo nanti jemput lah. Okay, betul. So aku lawan dengan Arif. Mm-mm. Arif bagi aku dia orang yang humble. Mm-mm. Humble sial. Sumpah humble. Masa tu aku fight dengan dia. Adik dia ada 2 orang adik. Satu yang chill sikit, satu yang memang tukang bahan je. Okay. Yang bahan tu tukang bongsu lah. So time tu aku fight dengan Arif. Arif memang dia tak nak injekkan aku time tu. Memang nampak sangat. Dia just main point lah. Main point, main clear. Faham. So, aku time tu dia selak aku. Aku kaki dah tak boleh nak berdiri sangat. Lepas tu dia main chill lah. Dia main tunggu sampai habis Point masa. jauh lah dia tu. Main jauh. Yeah. Dua Arif Razali guys. Arif Razali. Weh, takkan aku orang tak kenal Arif Razali kan. The viral one. The viral one. Wish. I cannot lah. Dia pernah main Malaysia ke? Dia tak pernah. Aku tahu ada pernah main Malaysia ke tak. Tapi aku rasa dia pernah mewakili Pahang main dekat Australia. Oh yes. Dia solid gila tu dia. Solid gila. Dia pernah konten aku kat muka keras. Confirm wajib lah. Wajib lah, takkan lah. Zaman dia nak naik Baru kan. dia naik kan. So aku macam after game tu Arif kat aku, apa, kau keep training. Dia bagi kata-kata semangat panjang lah dalam WhatsApp. Oh ya. Kau dapat nombor dia Dia minta. Dia minta. Kita bangga tau. Aku bangga kat dia tu. Arif Razali sial. Siapa je tak bangga kan. Aku tak. Okay, dia chat panjang-panjang. Cakap terima kasih apa semua kan. Okay. Time tu aku dah slow down sikit nak main silat tu. Kira semangat dah kurang. Semangat dah kurang. Bukan sebab Arif tak. Sebab orang performance kau sendiri. Performance aku dah drop. And then macam mana aku daripada nilai boleh tiba-tiba main tangkap dan mewakili tuan rumah. Cerita tu kita tak tahu. Kita nak dengar. Kita nak dengar. Okay, the real story is. Nak dengar cerita pasal kekanda ni. Kekanda ni tiger. Okay. Seluar ada tiger ni ya. So, time tu aku bawa nama team kelab Painter Fighter. Sekarang ada Painter Warrior Painter. Kau daripada Painter Warrior tu? Tak. Aku nak buat Painter Fighter je silap. Kau nak buat nama? Kau nak buat untuk polis lah. Cerita lah macam tu. So time tu tengah cari tournament. Time tu yang terdekat Ustaz dengan Tangkak. So aku tak tahu pasal Tangkak tu dulu. Sebab Ustaz popular time tu Syah. Ustaz memang popular. Ustaz satu Ustaz 2. Ada Ustaz 2. So time tu orang kata aku check Ustaz tanya ada kosong tak nak bawa 3 orang. Dia kata tak boleh. Kalau awak saya boleh bawa. Tapi kalau 2 orang kawan awak tu tak boleh. Takkan aku nak tinggalkan member aku 2 orang. Macam mana Ustaz boleh nak bawa kau time tu? Sebab time tu aku check dengan cikgu dia. Cikgu boleh tak tolong saya? Cikgu dia kenal kau? Cikgu kenal? Aku dulu kan main Sukma Melaka. Kejap. Adalah totally Sukma. Long list Sukma. Kau masuk dalam tim Sukma. Sekejap lah. Okay. So dia kata tak boleh. Kalau boleh saya boleh adjust nama awak. Tapi kalau kawan-kawan tak boleh. Cakap alamak. Takkan aku nak tinggalkan member aku 2 orang ni kan. Cakap cikgu ada tournament yang terdekat-dekat kat sini. Ada. Awak cuba tanya cikgu ni. Dia bagi nombor telefon.
Kanda Eddie Eh, Tiger. Kanda Eddie Tiger dia aku suka ni. Daddy Eddie. Eddie, Ayah Eddie. Ayah Eddie. Shout out to Ayah Eddie guys. Ayah Eddie. So, aku kena Ayah Eddie daripada itu. Abang Eddie aku kena kat situ lah. Dia bagi aku dia orang yang baik. Dan mula-mula first impression kau. First impression aku kenal Abang Eddie ni sebenarnya dia baik je. Dia cakap aku baik. Walaupun kau first time jumpa dia macam negarang tak, aku masa kau dengan dia baik. First impression kau dengan aku lain lah. Lain lah. Sebab aku yang contact dengan dia. Okay. So aku sampai, korang daripada Nilai pergi ke Tangkak sendiri. Maksudnya naik bas apa semua kan. Turun kat Muar. So time tu Mimi ambil. Shout out to Kak Mimi. Shout out to Mimi guys. Asal Kak Mimi? Mimi sebaya aku Ada bayi kakak aku 25 ada. Mimi lah. Mimi. So Mimi ambil aku. Mimi borak-borak. Dia senior poli. Lah. Senior poli. Kos kat tu. Dia borak-borak. Oh aku tahu ni. Jadi rancak. Jadi rancak lah. Daripada situ aku rapat dengan Mimi. Okay. Kau jujur dengan aku. Time tu kau nak try. Tak ada. Tak ada. Sebab dia baik kakak aku. Time tu kau dah tahu lah umur dia. Dah tahu lah. Kalau tak Sebab, dah try sebab dia satu batch dengan kakak. Teruknya banget. Janganlah cakap kat sini. Okay guys, so kita cut dulu episod ni sebab dah lama. Nanti korang pun pudui dengan satu episod lama-lama kan. Korang tengah makan nasi dah kering dah nasi kat pinggan tu. Okay, so kita sambung ke episod yang seterusnya. Korang jangan lupa untuk subscribe. Don't lupa untuk subscribe apa-apa. Makasih. Jangan tak subscribe Syah. Korang ni kena ingat Pala punya episod ni. Walaupun bukan Pala punya episod, korang janganlah subscribe pula. Subscribe tu, support lokal tu. Serius tu. Okay, so kita berjumpa di episod yang seterusnya. So, bye-bye. Bye-bye.